Hai guys, welcome back to my channel, Rilaina. Okay guys, hari ni saya nak cakap pasal hantu Jepun, Yurei dan Yokai. Di Jepun, hantu dan makhluk halus sangat terkenal dalam cerita rakyat Kaidan. Yurei, roh manusia yang mati dengan perasaan kuat seperti dendam atau sedih. 1. Onryo, roh pendendam sangat berbahaya. 2. Yurei, wanita, rambut panjang, kimono putih. 3. Ubumi, wanita mati semasa melahirkan anak. 4. Funa Yurei, hantu laut menarik bot ke dasar. 5. Okiku Ningyo, sejenis patung kanak-kanak perempuan berambut panjang. 6. Zashiki Warashi, hantu kanak-kanak kadang membawa tuah. Yokai, makhluk legenda yang boleh menipu, mengganggu atau melindungi. 1. Kushisaki Onna, wanita bermulut koyak. 2. Tike-tike, hantu separuh badan bergerak laju. 3. Hanako-san, hantu di tandas sekolah. 4. Rokubi, leher boleh memanjang. 5. Noperabo, muka tanpa mata dan mulut. 6. Yuki Onna, wanita salji membunuh dengan kesejukan. 7. Kappa, sejenis hantu air. 8. Tenggu, penjaga gunung dan hutan. Ada 2 tenggu. 1. Dai tenggu macam di gambar. Kedua, Karasu tenggu, muka burung gagak. Hantu Jepun paling seram dan popular iaitu Sadako, The Ring, Kayako, Ju-on, Tike-tike dan nombor 4, Kuchisake Onna. Fakta menarik tentang hantu Jepun. Hantu Jepun lebih psikologi dan senyap, bukan lompat-lompat dan mengejut. Banyak berasal dari kisah benar atau legenda lama. Rambut panjang dan kimono putih jadi simbol hantu Jepun. Banyak persamaan hantu Jepun dan hantu-hantu di negara lain guys, seperti Okiko Ningyo dan Annabelle, Zashiki Warashi dengan Toyol, Ubumi dan Kuntilanak. Dan banyak lagi guys. Kalau nak saya kupas lebih mendalam pun boleh tinggalkan komen saja guys. Okay guys, jangan lupa komen. Guys, jap guys. Jangan lupa subscribe, like dan share ya guys. Okay guys, nak tahu hantu apa yang akan saya kupas sebentar lagi? Okay guys, stay tune. Bye.